Okay, Assalamualaikum geng. So aku mau share satu video tentang satu kes yang kami pergi. Kes pintu kereta terkunci yang melibatkan seorang kanak-kanak berumur 2 tahun macam tu lah. Okay, tujuan aku share video ni sebagai awareness untuk ibu bapa di luar sana supaya lebih alert, peka dan tidak cuai. Lagi-lagi kalau melibatkan anak kecil ni. Jadi tengok video ni dan jadikan sebagai satu pengajaran di luar sana untuk beringatlah. Okey, jom tengok. Kereta hidup tak? Ha? Ini kereta hidup tak? Dia hidup. Of course dia ada. First time dia tekan tadi. Buka. Adi reti buka ke? Tiba-tiba dia bela lah. Mana? Boleh? Tu. Boleh buka. Jangan je. Abang, anak umur berapa bang? 2 tahun 8 bulan. Oh, okey, tak apa. Memang tak reti buka lah. First time lah macam ni lah. First time saya tertutup, terus dia lock. Dia memang tak reti buka. Ha. Tarik. Adik. Tu. Ni. Adik. Tarik. Tarik. Lagi. Lagi. Tangan macam licin. Adik. Cepat lagi. Itu susah korang. Abang 2 tahun tu. Ha? 2 tahun. 2 tahun 8 bulan. First time saya terlock lah. Dia faham. Dia faham lah tu kalau dah kena ajar. Selama ni saya tak tutup. IC ada. Selama saya tak tutup, sekali tutup hari ni sebab nak ambil untuk anak dalam. La ilaha illallah. Itu boleh buka kan? Ni. Tak, dia kalau lock, dah lock. Ekor hidup ekor. Ekor hidup. Baik ekor sebab Saya tengah ambil anak ibu lagi. ada mesti jadi bang kalau ekor mati. Bangkit ada dekat sekejap. Nak bangkit. Bye. Ni pintu dia terkunci. Ada anak dia ke dalam. Adik. Dia boleh bantai tidur. Betul. Tak apa. Benda dah jadi, nak kat macam mana? Nak hantar aku ke mana? Anak. Oh tak suami yang handle. Saya nak ambil lagi seorang baby kat dalam tu. Dekat depan ni je rumah tu. Depan cerita ni dia. lah. First time lah saya tertutup pintu. Tak sangka lah dia lock. Dia tak ada auto lock kan? Oh tak, dia tak auto lock. Sebabnya kereta lama pun. Dia yang tekan. Dia tekan lah. Dia tekan. Tak apa bang. Sebab dia pandai tekan balik ke. Benda nak jadi lah macam mana? Tak expect. Yalah. Melainkan kalau dalam tu tak ada orang. Itu kecuaian lah. Bukan kecemasan. Terima kasih banyak ya. Baik. Adik siapa nama? Adik Kaiser.
Arik Kaiser. Arik Kaiser time. Wow. Bayar ni. Abang jalan dulu eh. Bye.